Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Boleh bagi saya 3 minit? Yang Mak Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini, ramai melihat golongan T20 ini seolah-olah hidup mewah seperti drama Melayu yang sering menampilkan watak orang kaya dan syarikat gegasi macam Mewah Holding. Hakikatnya majoriti mereka ni bukan orang kaya luar biasa. Mereka hanya rakyat biasa yang terdiri daripada golongan profesional, usahawan kecil, sederhana, doktor, jurutera, pengurus kaki tangan swasta dan pejabat-pejabat awam yang menguruskan ekonomi negara yang sedang bergelut dengan terus bertahan dan tekanan kos sara hidup yang makin meningkat. Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiada siapa yang dilahirkan terus menjadi T20. Ini hakikat yang perlu kita lihat. Ramai hari ini berada dalam kelompok T20 ini sebenarnya mereka datang daripada keluarga B40. Mereka membesar dalam kesusahan, belajar pandai-pandai, bersungguh-sungguh, kerja pagi, petang, siang, malam untuk terus berjaya. Kena berjimat cermat dan menanggung hutang pendidikan dan berjuang puluhan tahun untuk mengubah nasib keluarga mereka. Tetapi hari ini, apabila mereka bersuara tentang kehidupan kos sara hidup mereka yang tertekan, mereka dituduh tidak bersyukur. Apabila mereka mengeluh tentang kos rumah, kos pendidikan, kos anak, cukai, insurans, petrol, tol dan keperluan asas mereka yang makin meningkat, mereka dianggap terlalu selesa dan tidak memahami penderitaan rakyat di bawah. Sedangkan realiti dia, Datuk Seri, pendapatan RM12,000 di Lembah Kelang ini bukan lagi simbol kemewahan. Tetapi kita kena lihat daripada ruang lingkup secara keseluruhan. Selepas potongan KWSP, cukai, baki mereka sebenarnya makin mengecil. Rumah di dalam biasanya dalam bandar kecil ni mencecah ratusan ribu ringgit. Ansuran rumah pun boleh mencecah sehingga RM3,000 sebulan. Kalau katalah ada 2 kereta untuk isteri dan juga untuk suami, mereka memerlukan komitmen bulanan yang tinggi termasuk kos untuk pendidikan anak-anak, simpanan masa hadapan, insurans keluarga, bil utility, petrol, tol, bantuan kepada ibu bapa. Kadang-kadang nak hantar kepada ibu bapa RM100-200. Ini benda yang perlu kita ikuti. Dan kos sara hidup untuk terus hidup secara sederhana di bandar ni sebenarnya lebih menyedihkan. Kenapa? Kerana nombor satu, orang golongan-golongan yang dikatakan T20 ni sering dipandang seolah-olah mereka tidak layak bersuara kerana dianggap sudah senang, sudah mewah. Subsidi dikurangkan, cukai ditambahkan. Apabila negara memerlukan hasil, zakat, cukai, pembelanjaan pengguna untuk menggerakkan ekonomi golongan inilah sentiasa dipanggil untuk berkorban. Mereka membantu keluarga, mereka membantu bapa, mereka membayar cukai, dan mereka juga membuka ruang peluang perniagaan dan pekerjaan kepada rakyat. Mereka menggerakkan ekonomi tempatan. Namun, suara mereka jarang dibela. Golongan ini selalunya terlepas pandang. Sebab itu UMNO bahagian Subang terus membawa suara rintihan rakyat dalam isu kos sara hidup ini yang semakin menekan semua lapisan masyarakat termasuk golongan pertengahan yang semakin terimpit. Ini bukan perjuangan soal kaya atau miskin. Ini soal keadilan. Ini soal survival rakyat. Negara yang kuat adalah negara yang membuka peluang supaya lebih ramai rakyat dapat membangkit dan memperbaiki kehidupan mereka. Tetapi jangan jadikan golongan yang bekerja keras sebagai sasaran kebencian kerajaan. Negara yang sihat bukan negara yang menghukum mereka yang sudah berjaya. Sebaliknya, jadikan kisah kejayaan mereka sebagai inspirasi dan juga jadikan mereka sebagai inspirasi membina masyarakat Malaysia yang lebih kuat. Yang lebih kuat, lebih adil dan makmur, bukan menekan untuk berjaya. Jadi saya harap Yang Mak Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kaji semula pendekatan terhadap T20 ini. Kesian mereka. Mereka juga rakyat Malaysia yang banyak membantu membina negara, terutama dari segi membayar cukai kepada kerajaan. Saya Arman Azhar bin Najib Hanifah selaku Ketua UMNO bahagian Subang mohon jasa baik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Barisan Kepimpinan Negara untuk terus mendengar suara hati rakyat. Berikan keadilan kepada golongan T20. Minyak tu janganlah kurang 150 liter. Saya mohon naikkan kepada 300 liter.
kepada rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Rumah Bangsa UMNO.